Baiklah, pertama sekali untuk H Live malam ini, something very sweet. Bersemut. Yes, macam sweet sangat, macam chemistry Fatah Amin dengan Fazura. Ingat you nak puji I. Tapi tak apalah. Ya, bukan apa. Tetapi chemistry mereka berdua di dalam drama Hero Seorang Cinderella memang perfect. Memang sweet sangat. Yes. Tapi bukan itu sahaja, katanya Fazura banyak memberi tunjuk ajar ketika mereka syuting. Dan Fatah sangat bersyukur kerana dapat ilmu lakonan daripada Fazura. Best actress, good. Dan bukan itu saja, seperti biasa dalam pembikinan sebuah drama ataupun filem mesti ada cabarannya. Agaknya apa cabaran untuk drama ini untuk Fatah? Jom kita bersama dengan dia. Apa kan? Masih dalam penggambaran drama Hero Seorang Cinderella, Fatah Amin akui sambutan dari peminat luar biasa. Bagi saya itu semua kerja peminat. Itu semua apa yang peminat suka. Macam peminat suka macam kita tengok gandingan drama hero-heroin, macam untuk drama saya sekarang ni Hero Seorang Cinderella. So apa yang peminat suka, bagi saya tak kisah pun. As long as benda tu bukan benda-benda negatif, benda-benda tu bukan benda-benda yang tak baik, yang cakap benda-benda yang tak baik, itu saya memang tak galakkan lah. Tapi kalau setakat hashtag Fazura ke hashtag apa ke, saya tak kisah. So benda tu sebenarnya membantu juga untuk mempromosikan drama kami. So terima kasih banyak kepada fans. Menurut Fatah, dia masih menghadapi cabaran membezakan watak Ian dan Ijaz Fakri dari drama terdahulu. Saya betul-betul rasa tercabar untuk membezakan watak Tengku Ian ni dengan Ijaz Fakri sebelum ni. Sebab orang dah sinonim watak saya sebagai Ijaz Fakri. Kali ni pengarahan sama, production sama, tapi cuma karakter yang berbeza dan gandingan berbeza. So saya sendiri nak bezakan watak Ijaz Fakri dan Tengku Ian tu bagi saya adalah satu cabaran yang susah. Plus karakter Tengku Ian ni memang lain pun sebab dia banyak part dia yang betul-betul cheeky, yang dia kadang annoying, kadang-kadang macam selamba, and then benda tu yang bagi saya kena buat kena create benda yang baru lah, tak sama je Ijaz Fakri. Fatah turut gembira kerana lakonannya dengan Fazura menjadi dan dia banyak belajar dari Fazura yang membuatkan lakonan mereka serasi. Apa yang dia tunjuk ajar bagi saya, itu yang sebenarnya bagi saya memang susah nak dapat. Tak semua orang, tak semua pelakon lama atau pelakon yang lagi senior pada kita sanggup memberi tunjuk ajar pada pelakon yang lebih baru pada dia. Tapi macam saya dengan Fazura sendiri memang dia sanggup tunjuk apa yang dia ada, dia sanggup share dengan saya. Itu yang saya rasa sangat-sangat appreciate lah daripada Fazura. So bagi saya benda macam tu susah nak dapat. But together kita buat the best lah untuk our drama sebenarnya. Jangan lupa saksikan drama Hero Seorang Cinderella setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam di saluran Astro Ria dan Ria HD.